Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara-cara menggunakan jana ERPH melalui ChatGPT. Baiklah, setelah cikgu siap mengisi segala butiran jadual waktu cikgu di tab menu, pastikan cikgu menekan butang start di bahagian atas sebelah kiri untuk memudahkan carian Google Sheet cikgu di dalam Google Drive. Seterusnya, kita akan lihat ERPH yang telah saya sediakan. Namun, ERPH yang telah saya sediakan bagi ketiga-tiga kelas ini hanya mengandungi tema, unit kemahiran, standard kandungan dan standard pembelajaran. Setelah cikgu menetapkan standard kandungan dan standard pembelajaran mengikut RPT, apa yang cikgu perlu lakukan ialah pergi ke bahagian jana ERPH ChatGPT, kemudian klik buka skrin jana dan import. Kemudian akan keluar paparan 3 butang utama iaitu jana, salin dan buka ChatGPT. Tekan butang tersebut mengikut turutan bermula dengan butang 1 iaitu jana. Setelah selesai menjana, tekan butang salin. Klik OK dan buka ChatGPT. Setelah itu, cikgu klik paste dan semak RPH yang telah dijana. Baiklah, cikgu boleh tentukan objektif pembelajaran yang cikgu ingin capai. Adakah pembelajaran itu pembelajaran terbeza? Cikgu boleh sesuaikan mengikut keperluan. Setelah itu, tekan butang enter dan tunggu sehingga janaan sepenuhnya selesai dijana. Setelah siap dijana, klik butang copy. Kemudian kembali semula ke ERPH cikgu dan paste. Scroll ke bawah dan tekan butang import ke sheet. Klik OK. Setelah itu, cikgu dapat lihat kesemua ERPH cikgu telah lengkap bermula daripada objektif, aktiviti sehingga ke refleksi bagi kesemua kelas cikgu pada hari itu. Baiklah, sekian sahaja perkongsian saya berkenaan dengan jana ERPH melalui ChatGPT. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.